Kalau awak berjaya turunkan berat sikit, tapi lepas tu dia naik banyak, naik double memang itu satu cycle yang sangat menyakitkan. Awak dah usaha dah diet, dah exercise, dah jaga makan, tapi badan macam tak bagi kerjasama langsung. Benda ini berlaku bila hormon tak stabil. Bila insulin resistant tu dia tinggi, badan susah nak proses gula dalam darah. So dia akan tersimpan dalam bentuk lemak. Dan bila estrogen pula dominan, badan akan tahan air. Dan bila progesterone rendah, metabolisme rendah, and ovulation akan kacau lah. Hormon fat storage dia akan jadi lebih aktif daripada fat burning. So walaupun berat turun sikit dia akan naik yang double dalam masa yang singkat. Ramai wanita dengan PCOS alami cycle yang sama. Bulan pertama turun 2 kilo, bulan kedua naik 4 kilo, lepas period delay naik lagi. And bila stress naik, craving manis pun akan datang. Bloated teruk jadi teruk, badan jadi unpredictable. Dan setiap kali nak cuba, hasil seperti tak kekal. Ini bukan kerana awak tak konsisten, ini kerana hormon tak stabil. So benda ni sangat common bila hormon tak stabil, terutamanya bila ada PCOS, thyroid issue ataupun insulin resistant yang tinggi. So untuk faham kenapa berat tak maintain turun, kita biasanya akan tengok hormon dulu. Insulin, estrogen, progesterone, thyroid dan lain-lain lah. So begitu baiknya, cycle painful macam ni boleh diberhentikan bila hormon mula terkawal, bloated dah start turun, craving pun berkurang, energi dah start naik balik dan berat mula turun secara konsisten. Bukannya turun sekejap, naik double. So ramai wanita yang start bertahun-tahun akhirnya dapat breakthrough. So bila punca hormon ni dah dirawat. Yang penting jangan salahkan diri awak sendiri. So ini bukan tanda awak tak cukup kuat ataupun tak cukup usaha. Ini tanda badan perlukan support untuk nak kembalikan hormon jadi seimbang. So kalau awak perlukan bantuan, boleh terus kontak klinik kami, Poliklinik Ana Jasin Melaka. Kami sedia membantu awak.